tidaklah boleh menyelesaikan masalah hidup sekadar itu, tapi itulah kita kata hasil kutipan derma orang ramai lah. Orang yang bersedekah, yang berderma, yang menyumbang, kita kumpul duit, kita beli barang dan kita bagilah kepada orang-orang yang berhak menerima ni melalui Tok Ngulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pengurusi JPKK Taman Pelagak ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Muslim Malaysia kerana telah memberi kotak infak kepada seluruh penduduk kampung. Terima kasih Muslim Malaysia bagi bantuan kepada kami warga Taman Pelagak. Terima kasih Muslim Malaysia.